Tengok tadi macam mana watak anime tu serving bola tampar. Padu betul. Tapi perasan tak tangan mana diguna? Tangan kiri. Rare tu. Sebenarnya orang kidal ni memang bertuah dalam banyak perkara, especially dalam sukan. Tapi kenapa? Jom kita sembang sikit. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel KMN Box untuk dapatkan lagi info rare dan menarik. BBC melaporkan menurut kajian antara 10 dan 12% penduduk dunia adalah kidal. Tapi yang peliknya ramai antara atlet power dalam dunia sukan adalah kidal. Kenapa First kali dari sudut strategi dan taktikal. Bila kita main lawan orang yang guna tangan kanan kita dah biasa. Tapi bila lawan kidal je terus game plan huru-hara. Dialah yang smash and then dia shoot semua datang dari arah luar biasa. Otak dan refleks kita automatik kena adjust cepat. Tapi masalahnya tak semua orang sempat adapt. Contohnya dalam badminton, tengoklah macam atlet Chun Han, Beng Kiang, Boon Hyun dan Kim Hok. Semua ni antara pemain badminton negara yang kidal dan pernah buat lawan tergamam. Selepas itu, Rafael Nadal, pemain tenis kidal yang selalu buat lawan pening dengan spin pelik dia. Lepas tu ada Babe Ruth dalam baseball, Phil Mickelson dalam golf, semua legend. Tapi bukan setakat tangan je, dalam dunia bola sepak pula Safawi Rasik dan juga Lionel Messi power dengan kaki kiri mereka. Ini memang rare sebab kebanyakan pemain bola guna kaki kanan. Bila ada striker kaki kiri, gerakan dia jadi unpredictable. Itulah pasal defender kadang-kadang sampai terplay out baca movement. Ada tim sanggup turunkan defender kidal juga semata-mata nak counter attacker kaki kiri. Barulah fair fight. Kalau tak, memang game tu jadi berat sebelah. Bukan dalam sukan je, orang kidal ni juga dikaitkan dengan kreativiti tinggi. Ramai artis, musician sampai ke saintis adalah kidal. Otak diorang ni katanya lebih aktif di sebelah kanan yang urus idea, kreativiti dan emosi. Jadi, kesimpulannya, bila nampak je orang kidal dalam sukan, jangan kita pandang sebelah mata. Diorang ni mungkinlah silent killer, tapi bila meletup, terus digeruni oleh pihak lawan. Kalau korang ada member yang kidal, komen bawah sikit, tag dia. Sampai jumpa next video. Jaga diri, jaga tangan, kiri sekalipun jangan diremehkan.